Yang pakai 17 Pro, 17 Pro Max ni awak boleh buang telefon awak ke tepi, simpan elok-elok. Sebab hari ni kita bagi laluan untuk King of Photography flagship terbaru daripada Vivo dah sampai dekat Abang Amirul. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to Smart Fit Channel. Hari ni Abang Amirul sangat excited sebab yang ditunggu-tunggu dah sampai. Yalah, maklumlah kita ni bukannya yang famous sangat kan nak dapatkan privilege punya barang sampai awal sebulan daripada orang lain. Abang Amirul terpaksa pre-order tau benda ni. Abang Amirul terpaksa pre-order dan hari ni semalam dah sampai. Hari ni adalah jualan rasmi handphone ni. Jadi tak apalah, Abang Amirul rasa Abang Amirul tetap jadi orang yang terawal juga membeli Vivo X300 Pro. Ya, Abang Amirul sangat excited sebab Abang Amirul memang penggemar Vivo. Macam sebelum ni Abang Amirul dah pernah try Vivo X200 Pro dan sekarang Abang Amirul gunakan Vivo X200 FE. Abang Amirul dah pernah buat review dulu dan sekarang Abang Amirul dah beli yang ni Vivo X300 Pro pula, dan kita beli sekali dengan combo dia. Dapat sekali dengan imaging grip dengan dia punya orang panggil apa ni telephoto extender kit. Dia punya ni semua kita akan unboxing dalam video kali ni. Abang Amirul nak buat video unboxing dan juga kita nak cerita sikit lah spek dia. Abang Amirul tak boleh cerita dekat awak pengalaman pakai lagi sebab hari ni baru sampai, kita baru nak unboxing. Kita tengok apa yang Vivo X300 Pro nak bagi dekat kita kali ni. Sebab memandangkan kita dah beli combo bundle set macam ni, Abang Amirul harap dia tak mengecewakan Abang Amirul lah. Okey, tanpa buang masa kita terus nak unboxing dia punya handphone. Dia dapat kotak yang macam ni, sama je macam Vivo X200 Pro yang dulu. Kotak dia masih sama macam ni, desainnya pun tak berubah sikit pun. Sekejap kita try buka dulu Nak buka yang ni dulu ke nak buka yang kit dulu? Abang Amirul rasa kita buka yang handphone dulu lah. Okey, dia ada butang open kat sini. Butang Oh, macam tu. Dulu aku buka macam mana Tapi style lah. Cantik guys. Dia nampak premium kotak dia. Sangat-sangat cantik dan depan ni dia macam timbul sikit. Sama je, dia tak ada perubahan signifikan pun berbanding daripada Vivo X200 Pro yang dulu. Boleh tunjuk dekat kamera, nampak dia punya ni matte finishing macam tu. Okey, dia matte finishing kotak dia. So kita tengok dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Yang ni adalah handphone dia. InsyaAllah. Dia punya bump kali ni nampak macam lebih tebal daripada Vivo X200 Pro yang sebelum ni. Nampak, wow, nampak bulky gila guys. Okey, kita letak tepi dulu. Kita tengok dalam box dia. Kita akan dapat apa ni? Yang ni adalah for sure manual book dia dan juga Abang Amirul rasa dia punya casing ni. Untuk casing dia kali ni dia bagi yang matte silikon macam ni, warna hitam. Kalau awak boleh tengok dekat kamera kan, dia bukan yang transparent punya. Dia tak sama macam Vivo X200 Pro dulu sebab Vivo X200 Pro dulu dia bagi yang transparent tau. Kali ni dia bagi yang silikon juga tapi color dia ada coloring lah. Sebab memandangkan kita beli yang warna hitam kan, casing dia pun akan datang sekali dengan warna handphone yang kita beli. So itu je yang ada dalam kotak casing ni. Dia hanya bagi casing dan juga manual book. Kemudian dekat sini dia ada bagi sekali, Abang Amirul rasa ini adalah kotak charger. Yang ni dia bagi satu set macam ni. Betul. Dalam ni dia ada satu kabel. Oh, dia buka kat belah sini Dia manfaatkan betul kotak ni. Tengah-tengah tu kosong. Charger 3 pin. Yang ni Abang Amirul tak pastilah berapa watt ni. Sekejap kita tengok. 90 watt. Dia bagi charger 3 pin. Kalau kata awak nak kena buka macam tu. Type A to Type C, fast charger untuk Vivo 90 watt flash charge. So itu saja yang ada dalam kotak handphone. Dan awak tengok keadaan handphone dia yang dibalut dengan plastik ni. Awak tengok saiz kamera dia dekat sini, sangat-sangat timbul. Kita unboxing dia punya handphone dulu. Dia kalau ikutkan dia open dekat sini tau. Dia macam kita kena peel off benda ni, dia akan terkoyak kan. Tapi macam sayang lah pula ni. Tak apalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cantiknya. Dia punya design kali ni dia macam mana nak cakap Abang Amirul rasa first look Abang Amirul rasa nampak lebih cantik dan lebih kemas berbanding daripada Vivo X200 Pro yang pernah ada dulu. Dia punya tepi ni body dia sangat-sangat cantik. Dia punya belakang pun matte material yang sangat-sangat soft touch. Dia bukan yang matte terlampau kasar sangat tau. Pegang pun lembut je kan. Dan ya, Abang Amirul masih tak habis lagi impress dengan dia punya kamera. Okey, ini yang dapat dalam kotak handphone. Kita on dulu dan kita akan letak ke tepi. Kita letak tepi dulu. Handphone ni kita nak terus unboxing dengan yang pertama, Vivo Imaging Grip Kit. Okey, yang ni
Abang Miro rasa kalau awak pernah pakai ataupun awak pernah tengok orang pakai Xiaomi 15 Ultra, dia akan dapat sekali dengan benda ni. Dia adalah casing yang awak boleh attachkan sekali dengan awak punya handphone, dan dia akan jadi macam kamera mirrorless tu tau. Dia ada macam button untuk tekan tu. Kalau Xiaomi dah ada dah sebelum ni. Yang Vivo, Abang Miro rasa untuk Vivo X200 Pro pun dulu dah pernah ada. Vivo X200 Pro dulu tak ada benda ni. Dia ada dekat Vivo X200 Ultra, tapi sayangnya Vivo X200 Ultra tu tak masuk Malaysia. Yang kali ni Vivo X300 Pro ni dia dapat sekali. Ada pilihan untuk awak membeli sekali dengan photography kit. So ini kotak dia. Abang Miro sayang lah nak buka dia punya plastik sampai habis kan, takut calak. So biarlah. Bismillah. Okey. Wow. Yang ni adalah casing dia. Casing untuk fotografi dia. Dia tak silap Abang Miro, dia collab dengan satu jenama ni tau, PG Tech. PG Tech ni tak silap Abang Miro tengok research hari tu, dia cakap adalah satu brand kamera yang agak terkenal juga. Kali ni dia collab dengan Vivo untuk buatkan extender kit ni jadi lebih menarik. Sebab dekat belakang ni dia keras tau. Kalau kata awak tak nak pakai dia punya extender yang lain tu, awak just nak pakai casing ni saja dekat handphone, dia dah solid dah sebenarnya. Sebab belakang ni dia matte juga, dia macam matte yang ada kebalduan sikit, dan bawah ni dia ada sekali dengan stand. Nampak tak? Dia ada sekali dengan stand. Okay, so setiap kali awak nak tengok YouTube ke apa ke, dia mudah lah. Kalau pakaikan handphone ni dengan casing ni, sebenarnya Abang Miro rasa dah ngam dah. Nampak? Cantik dan sangat elok kejadian dia tu. Sangat-sangat cantik. Dan dia akan bagi extender lagi grip kot tak silap untuk pasangkan kat sini. Sekejap kita tengok dulu apa yang dalam kotak. Yang ni adalah manual book yang kita takkan baca. Dan dalam kotak dia lagi, dia bagi sekali dengan yang ni. Dia punya shutter dia. Okay, shutter dia ni untuk kita attachkan sekali dekat kita punya Vivo X300 Pro ni. Boleh dengar lagi sekali tak? Nampak? Kita pegang macam ni, dia akan jadi satu mirrorless, macam dia macam mirrorless punya kamera lah kan. Pegang untuk kita punya jari kat sini. Dia ada shutter button, dia ada zoom in, zoom out, dan dia ada juga dengan recording button dekat sini. Dan dalam kotak dia sekali, yang ni. Hari tu Abang Miro cakap macam nak beli dah masa kita pakai iPhone 17 Pro, 17 Pro Max tu kan, dia ada buat satu macam sling untuk kita galas handphone tu kan. Tapi kali ni Vivo X300 Pro dia bagi sekali dalam kotak dia punya tali untuk kita masukkan. Wow, dekat casing ni sangat-sangat tebal ya Allah, cantiknya. Kejap. Yang ni pun kita kena figure out juga kita nak pasang macam mana. Tapi awak tengok condition tali dia punya material ni sangat-sangat tebal dan sangat-sangat solid. Dia bila kita gantung satu handphone ni, yalah kita beli mahal kan. Bila tali dia datang macam ni, kita akan rasa lebih confident lah untuk kita gantung. So kejap lagi kita akan tolong gantungkan. Dan satu lagi kotak yang ni, dia punya telephoto extender kit. Kita unboxing dulu. Yang ni telephoto extender dia, bismillah. Dapat lagi satu. Faham. Dia akan dapat satu lagi casing yang sama juga. Cuma ya, perbezaan dia kali ni adalah dia bagi dekat kita satu ring untuk set upkan dekat dalam casing ni, untuk kita attachkan dia punya telefoto tu. Macam tu keadaan dia. Dia dah pasang dia punya untuk kita attachkan dia punya kit lens tu. Dan dalam kotak lagi ada manual book lagi. Dan yang ni. Wow, berat lah weh. Dia bukan plastik yang biasa tu. Dia sangat nampak premium. 2.35 kali telefoto. Awak tengok dekat kamera. Okay, dia ada chop Vivo dekat sini. Dan tepi ni dia ada chop Zeiss. Dan nampak, dan dekat bahagian depan ni pun dia ada tulis Vivo dan juga Zeiss. Nampak tak dia punya lens tu? Tak tahulah macam mana dia punya zoom tu boleh pergi. Kita tak try lagi. Awak tengok kan dia punya lens tu macam ni keadaan dia. So kalau kata kita nak attach kan, Abang Miro rasa lah, itulah dia bagi manual tak nak baca, tapi itulah kita try. Okay, yang ni kita attach kat sini. Dan kita pulas, bismillah. Okay, dia dah lock. Okay, cun. Okay, so macam ni lah keadaan awak punya casing. Kalau kata awak ada attach dengan telephoto lens dia, so kita try masukkan. Kita akan attachkan sekali dengan casing yang kita dah pakaikan dia punya extender kit ni. Okay, handphone dah masuk. Dia akan jadi macam tu. Dan kita akan attachkan lagi sekali dia punya grip ni.
dekat sini. Oh, okey, ngam. Betul-betul jadi satu, orang kata apa, satu kamera bergerak tau. Awak nak tangkap gambar kalau kata awak suka zoom jauh-jauh kan. Yang ni function lah, cantik. Okay, so dekat dalam handphone tu, bila kita dah buka, dia akan ada macam ni, Origin OS. Okay, Abang Mirul nak tunjuk kat awak, bila kita masukkan dia punya grip ni, dia akan naik dekat sini. Nampak? Pemegang kamera profesional, dan dia akan naik sekali dengan details berapa persen awak punya bateri grip ni. Sebab grip ni, dia ada bateri dia dan awak perlu charge. Kalau kata bateri habis, awak tak boleh pakai. Okay, dia dah start function. Tapi kita kena set up masuk ke dalam dulu. Kejap lagi kita set up. Untuk dia punya screen, kali ni punya setup, dia datang dengan 6.78 inci screen dengan LTPO AMOLED screen. Dan dia punya refresh rate kali ni dia tak ada perubahan pun dengan Vivo X200 Pro yang sebelum ni, tetap dengan 120Hz refresh rate. Dan peak brightness dia boleh pergi sama juga macam tahun lepas, which is 3000 nits sahaja. Tapi Abang Mirul rasa dengan 3000 nits tu pun dah cukup cerah dah. Kalau awak nak tangkap gambar tengah panas ke apa ke, dia still lagi boleh catch up. Awak punya screen masih lagi boleh nampak dengan jelas. Okay, untuk dia punya chipset pula, dia ada perubahan berbanding daripada Vivo X200 Pro yang tahun lepas. Kali ni dia dah upgrade kepada 9500 Dimensity, which is dia punya chipset adalah yang terbaru untuk model flagship. Dan sebenarnya dia punya RAM, kalau kita tahu tadi dekat kotak dia ada tulis 16GB RAM, tapi actually dia ada tambahan lagi extender sebagai 8GB RAM untuk penambahan. Kalau kata handphone awak mungkin dah laggy ke apa ke, dia akan tambah lagi 8GB RAM. Tapi Abang Mirul rasa mustahil lah untuk sebuah flagship daripada Vivo ni akan laggy, sebab selama Abang Mirul pakai Vivo X200 Pro dan juga Vivo X200 FE ni, sangat-sangat jarang kita nak jumpa kita punya handphone tu jadi lagging ataupun mungkin dia jadi terlampau overheat kan. Lepas tu dia lag sebab overheat tu sangat jarang lah. Okay, sekarang kita nak cerita yang dinanti-nantikan adalah dia punya kamera. Kita beli Vivo X300 Pro ni tak lain tak bukan adalah disebabkan oleh dia punya kamera. Abang Mirul buka kejap dia punya aksesori ni sebab Abang Mirul nak tunjuk dekat awak dia punya function kamera untuk kali ni. Okay, untuk kamera dia kali ni, dekat bahagian belakang ni, dia ada 3 setup kamera tau. Yang pertama, dia ada 200 megapiksel teleskop telefoto punya, dan untuk main kamera dia 50 megapiksel dan dia punya wide kamera pun 50 megapiksel juga. Dan untuk dia punya optical zoom, dia ada sampai 3.5 optical zoom. Abang Mirul rasa dengan dia punya color yang sangat natural, dengan dia punya ada kelebihan dekat dia punya Zeiss collaboration, dan detail dia tu masih lagi dia jaga tau. Dan mungkin awak gunakan focal length yang sampai 135mm tu pun dia punya contrast, dia punya color, dia punya tone, dia punya potongan bokeh tu pun masih cantik. Itu yang Abang Mirul alami dekat Vivo X200 Pro sebelum ni lah. Tapi untuk Vivo X300 Pro ni Abang Mirul tak try lagi, so Abang Mirul tak boleh nak assume apa-apa lagi. Cumanya kita boleh tengok sepintas lalu macam tu je. Wow, kamera dia sangat-sangat color dia tu sangat detail bagi Abang Mirul. Bagi Abang Mirul, kamera macam ni dah sangat-sangat cantik. Walaupun awak pakai main kamera, awak tak pakai portrait kamera, awak zoom, dia tetap bagi efek blurry tau, walaupun awak tak gunakan portrait mode. Maksudnya sensor dekat sini memang sangat-sangat besar, memang sangat-sangat detail, memang sangat-sangat cantik. Ada yang tanya juga itu masa Abang Mirul buat pre-order Vivo X300 Pro ni kan, Abang Mirul agak-agak untuk kamera dia ada noise tak? Abang Mirul rasa pengawalan noise yang paling stabil buat masa sekarang adalah Vivo dengan dia punya collab dengan Zeiss ni. Tapi Abang Mirul tak try lagi lah untuk Vivo X300 Pro ni. Tapi Abang Mirul boleh cakap macam ni lah, kalau Vivo X200 Pro dulu pun dia punya kawalan noise tu sangat-sangat baik, apatah lagi dekat Vivo X300 Pro. Takkan dia nak downgrade kan? For sure lah dia akan ada buat something new. Dan mungkin kawalan noise tu lebih cantik, terutamanya pada waktu malam. Kita nak guna untuk waktu malam, outdoor, indoor, Abang Mirul rasa tak ada masalah. Okay, untuk bahagian video dia pula, dia boleh kali ni record sampai 8K 30fps. Awak tengok dekat sini, Abang Mirul tunjuk dekat awak 8K 30fps dia dah boleh support. Tapi kalau kata awak nak shoot dengan FPS yang lebih tinggi, awak hanya boleh record setakat 4K saja. Dia boleh support sampai 120fps. Dan audio dia, Abang Mirul try record tadi kan, bila Abang Mirul dengar balik, audio dia pun dah improve banyak. Dan ini adalah menggunakan kamera depan daripada Vivo X300 Pro, dan kualiti kamera dia, kualiti mikrofon dia 100%. Abang Mirul menggunakan Vivo X300 Pro. Untuk setup Vivo X300 Pro kali ni, dia datang dengan 6510 mAh. Lebih better daripada Vivo X200 Pro yang sebelum ni. Dan Abang Mirul rasa itu saja untuk video pengenalan unboxing Vivo X300 Pro kali ni. Sebab kita tak try lagi, Abang Mirul dah tak sabar sekejap lagi kita habis shoot ni. Abang Mirul rasa kita terus
pergi keluar untuk shoot dia punya video, kamera dia macam mana, okey ke tak okey. So kalau kata awak nak tengok kita buat review kamera Vivo X310 ni, jemput awak like video ni, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk turn on notification. In case kita ada update video baru, awak tak ketinggalan. So nanti kita akan update macam mana dia punya kamera performance. Jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.